Assalamualaikum, selamat petang semua, selamat berpuasa. Thank you yang masih support kat membership. Thank you yang masih subscribe my channel. Okay, sorry saya lama tak keluar video disebabkan konten yang saya lalu buat ataupun apa teknik yang saya ajak dekat YouTube dah terlalu banyak. So bagi saya, apa yang baru boleh je tengok slow-slow untuk lakukan dagangan buy ataupun sell. Ingat, risiko kita kena tanggung 100% disebabkan broker-broker yang tak diiktiraf oleh Suruhanjaya Security Malaysia. So kita kena follow SOP ni. So untuk hari ni saya just promosi satu broker yang ikut rule SC Suruhanjaya Security adalah Luno. Mungkin ramai yang ada akaun dah termasuk saya ada akaun Luno, cuma saya tak invest, saya tak buat kajian untuk macam mana how to trade, how to analyse ataupun ni withdraw dia. Bagi saya Luno ni okey. Sebenarnya saya dalam minggu ni saya sibuk sikit, saya buat kajian lah antara Mumu dan Luno lah. So saya tengok ramai yang kawan-kawan saya recommend Luno disebabkan satu dia ikut SOP yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security, dan kedua dia ada patuh syariah. Itu yang paling penting lah. Sebabkan sekarang tak nak kita kena follow kak. Takut apa yang terjadi, walaupun broker lama pun dah tukar nama disebabkan isu-isu tertentu, hampa boleh research lah So boleh pakai tapi berhati-hati. Broker yang cendawan tumbuh, anything happen boleh hilang, silih berganti lah. So kita hati-hati. Better kita pakai yang follow SOP yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Hampa boleh check lah. Okey, yang pertama, siapa tak ada akaun Luno, saya boleh ada klik kat bawah, boleh claim percuma RM25. Hampa boleh klik kat situ untuk support saya lah. So dekat sini saya ajar hampa satu persatu macam mana kita nak entry menggunakan akaun Luno. Minimum RM10 dah boleh entry. Dah boleh entry. Macam mana nak kawal risk dekat Luno, macam mana kita nak analisis menggunakan technical dan entry di Luno. Itu saya akan ajar satu persatu. Siapa nak support boleh support, klik dulu kat bawah untuk akaun Luno. Dan tak pribadi, akaun ni memang saya tengah run lah, tapi akaun ni agak kecil sebabkan saya lama tak trade. So saya just mainkan balik dalam akaun Luno ni, dan saya tengah running lah. Ada 2-3 akaun, 2-3 coin yang saya tengah run. So saya jangkakan, saya sebenarnya dekat Luno ni bagi saya okey saja sebab satu, dia berpandu pada risk dia. Dia dah tetapkan risk dia untuk kita kawal risk kita, tapi jangan terlalu yakin. Yang kita kena tahu di mana zon-zon entry berpandu pada technical. Siapa yang technical, fundamental yang boleh buy je, tak ada masalah. Tapi kita kena tahu market macam mana pun dia akan ada retestment. Salah satu contoh, gold tiba-tiba jatuh kan. Saya target memang ada ramai tu, sebab dengar je isu perang kita target gold akan fly terus. Tapi kita sebenarnya kita tahu market sebenarnya ada retestment di bigger time frame. Sekurang-kurangnya daily, weekly ataupun H4. Sama kat Luno ni. Sama juga kat Luno. So dekat sini bagi saya kita kena tahu lah zon-zon tu sesuai tak untuk kita lakukan dagangan buy ataupun sell. So dekat sini serba sedikit, saya boleh explain serba sedikit. Siapa yang ada akaun Luno, siapa yang tak ada, boleh klik kat bawah. Boleh claim RM25 minimum kan. Ni nampak boleh entry menggunakan akal fikiran. Bagi saya Luno ni the best entry. Maksudnya kita tahu walaupun modal kita kecil, dia dah automatic macam mana kita nak beli sesuatu counter lah menggunakan akaun kita. Contoh, kita ada pakai RM10, dia dah boleh, kita boleh entry 25% daripada RM10, 50% daripada RM10, 75% daripada RM10 dan 100% daripada RM10. So dekat sini macam mana kita nak kawal risk, ataupun kita nak masukkan 4 layer. Contoh RM10, kita nak masuk RM2.5 setiap layer pun boleh. Itu next video untuk saya update satu persatu. So dekat sini bagi saya Luno dia ikut SOP yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. So hampa boleh save dekat sini boleh lah simpan duit lebih daripada tu. Tapi kalau tak ada modal, hampa boleh trade RM10 boleh. Tapi jangan kata RM10 dapat 1 juta tu mengarut lah, sebab kita tahu modal kita kecil. Contoh macam ni, modal saya 60, so saya tengah float 0.72 sen. So agak kecil lah sebab saya jaga risk saya. Walaupun dapat dekat
dekat ringgit saya masih ada 22 dan maksudnya kat e-wallet saya ada 22 ringgit lagi. Saya biarkan dulu. So bagi saya peribadi okey saja akaun Luno ni. Macam mana kita nak grow akaun ni, saya akan ajar satu persatu. Thank you yang masih support. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Walaupun akaun Luno, pastikan ada exit plan bila float terlalu kuat. So, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Salam Ramadan.